Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni Ahad 25 Januari 2025 pukul 5.15 petang. 5 suku. Hari ni cuaca dia ada hujan sedikit-sedikit, tapi dia berlalu pergilah mengikut tiupan angin. Hari ni saya membersihkan sekitar rumput-rumput yang orang kata tinggi melebihi paras-paras buku lali. So saya memesin supaya minggu depan saya akan mula untuk membaja dan juga meracun. So kalau kita tengok ini ada pokok petai petai ni petai hybrid. Betul-betul saya tanam dekat lereng ni. So ni pokok penda, pokok-pokok selingan lah kata orang. Ni ubi kayu. Kau ada perang ke apa, senang makan ubi kayu je. Pembersihan saya dilakukan seberang plot belah hujung sana lah, di mana semua sudah selesai. Saya telah memesin rumput. So dengan keadaan cuaca sekarang nak masuk ke musim panas, musim kemarau, dan kita kena buat persiapan di mana pokok-pokok yang dirasakan bersesuaian untuk dibungakan dan dibuahkan, kita akan push lah. Seperti minggu-minggu yang saya cakap sebelum ni. Macam contoh pokok ni. Ni telah berbuah, tapi saya akan bagi dia rehat dulu lah. Dan ni saya telah togelkan dia, biar dia tumbuh pucuk dulu. Sebenarnya saya nak bagi tempoh berehat untuk semua pokok yang telah mengeluarkan hasil buah, dan pokok-pokok yang tidak menghasilkan buah, yang degil, itu yang saya akan buat lah. Di seberang sana yang saya telah memesin rumput, supaya keadaan lebih terkawal lah. Di sini rumput cepat naik. Rumput-rumput hutan ni, rumput sambau, rumput yang macam-macam ni lah. Anak kayu dia cepat naik. Kalau hujan panas lagi cepat naik. Kita tengok ni pokok ni. Pokok ni besar. Pokok ni saya tak push apa-apa. Ni salah satu pokok yang tahun ni sama-sama dengan jiran sebelah dia ni, yang saya akan cuba untuk push untuk dia berbunga, dan insyaAllah ada rezeki dia berbuah lah. Sebab pokok di depan dia tu semuanya dah menghasilkan buah, dan kita bagi dia rehat lah, tempoh bertenang. Begitu juga dengan pokok ni. Pokok ni juga belum berbunga. Yang ni sudah. Tapi tengok sihat walafiat. So tengok pada keadaan. Jika musim kemarau tu berpanjangan, kita akan push dua-dua lah. Sedar tak sedar pokok yang seberang sana semua sudah naik, sudah besar. Tapi saya tak ada terkejar-kejar sangat. Saya still lagi letak organik walaupun dia dah genap umur setahun lebih. Saya nak cuba untuk menjadikan pokok-pokok yang saya sulam baru ni 80% kandungan dia organik. So keperluan air tu kita boleh minimumkan sekiranya kita tabur baja organik. Sebab organik ni dia akan melembabkan tanah dan juga mengawal kadar air di dalam tanah, supaya pokok ni dapat serap nutrien baja yang telah kita bagi. So di sini ni semua pokok ni semua dah menghasilkan buah.
pokok-pokok ni saya akan bagi tempoh bertenang dulu. Pokok ni juga itulah menghasilkan buah. Semua kita akan bagi tempoh bertenang dulu, kecuali yang besar sekali ni, yang tinggi ni. Ni belum lagi. So pokok ni di dalam senarai untuk dibunga dan dibuahkan lah untuk tahun ni, insyaAllah. So saya berharap dengan ukur lilit batang pun dah besar. Moga-moga tahun ni insyaAllah lah, kalau tak ada apa-apa hal, boleh menghasilkan sesuatu yang rezeki yang baik dengan izin Allah. Daun pun sudah bercantum. Apabila daun bercantum ni menandakan akar dia pun bercantum kat bawah. So penggunaan racun tu saya akan kurangkan supaya akar tu lebih stabil dan cepat mengambil baja yang kita akan tabur nanti, insyaAllah. So saya rasa itu saja untuk kali ini, untuk pengkongsian pada hari ini. So kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh masuk ke ruangan komen. Jangan lupa like, share. Ini adalah kebun di dalam hutan, kebun buah matua, insyaAllah. Semoga keberhasilan kebun yang saya usahakan ni secara solo membuahkan hasil yang baik, berbudi pada tanah, insyaAllah. Allah akan bantu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.